Hai, Tinggi sikit. kenapa? Nangis ke? Tak mau kelas? Tu. Ni. Teacher nak main ni. Peledo. Panggil Ari ke panggil Noah? Ke nak panggil adik? Panggil Arik boleh? Ari. Ari, jomlah. Selalu lari-lari. Selalu nak masuk kamera. Hari ni hilang. Mana Ari? Main Peledo ke? Main Peledo. Jom Ari, Tengok tu. cikgu nak Tu. tunjuk Tu. Ari satu benda ni. Okey, Alah, duduk. Sedang. dia tak nak Kita puan. Kita nak start lagi. Ari, teacher nak tunjuk sesuatu ni. Cuba Ari tengok dekat skrin lah. Kita nak main Play-Doh, nak main Cikgu nak Play-Doh. tunjuk. Tak, tengok dekat Mama. Okey, dekat Mama. Okey, dekat Mama lah. Okey. Ari. Cuba Ari tengok dekat Tak ni, banyak. dekat iPad. Tengok Ari nampak gambar apa? Nampak tak? Nampak tak ada gambar apa ni? Ha? Ari nampak Tengok tak apa ada tu? gambar apa? Kita ada gambar Ni. apa ni? Ni gambar apa ni? Api. Oh, gambar api. Tak apalah puan-puan. Kita tak paksa. Okey, so kita tak buat, kita cuba lagi besok tengok macam mana dia. Cuba lagi. Ke mana? Okey, nanti kita jumpa esok Ari Masuk okey. Okey. Kita cuba besok Teacher, Nanti kita tengok gambar Kita api. tengok ni. Nak lukis. Nak lukis ni. Guna pensel kat tepi ni. Kita Mama boleh lukis lah. Tak nak dia boleh Mama lukis. Mama lukis lah. Adik tak nak lukis. Mama tak kerti nak guna ni. Boleh conteng tak? Dekat iPad kan? Boleh conteng kan? Boleh. Saya pun tak pandai ni. Good. Nak colour. Jumpa tak? Ini gambar api. Kalau api warna apa, Ari? Jumpa butang untuk conteng. Tak boleh, saya kena print screen dulu kan. Oh, Dia tak tak boleh, tak ada. boleh. Share screen. Dia ada butang Ah, macam pensel tak kat bawah dia tu? mungkin Ni. tak boleh tu teacher punya. Oh. Teacher kena Tu share saya screen punya. eh. Saya share screen. So, dia ada selalunya dekat bahagian bawah kiri ke, dia ada butang macam pensel. Tak ada teacher. Oh, Tak ada, ada. ada. Sebab student saya yang seorang lagi tu, dia selalu conteng skrin saya. Tengok Okey dah, ada. Oh. yang pukul 8 tu. Boleh. Jumpa. Jumpa ada. Cuba try. Okey. Ke dia boleh cat Boleh cat atas sini. Kan? Kalau kita, ni gambar apa, Arik? Mana, Arik? Circle. Okey. Kan? Ini gambar apa, Arik? Gambar api. Kan? Api. Gambar apa? Api. Kalau api warna apa, Arik? Teacher punya. Api warna apa? Ni warna Api apa ni? warna apa? Warna apa ni? Orange. Ada warna orange tak ni? Orange. Ada ke warna orange ni? Kita Ni. boleh ke cari color orange? Ni warna orange. Cuba Arik colorkan api tu warna orange. Adik colour. Okey. Tekan yang sini dulu. Tu colour. Pandai Arik color gambar apa ni, Arik? Api. Kalau kita sebut api mula dengan bunyi api mula dengan bunyi cuba Arik sebut pandai. Jom kita sebut satu kali lagi. Kita sebut api. Api. Api.
banyak kali. Api. Boleh. Kita sebut sekali lagi. Pandai. Okey, jom cikgu tunjuk gambar satu lagi. Okey, yang ini gambar apa pula? Kalau yang ini gambar apa? Ayam, pandai. Kalau ayam warna apa pula? Kalau ayam kita nak warnakan warna apa? Arik nak ayam ni warna apa? Ayam warna apa? Pilih. Ah, warna apa kita nak warnakan ayam ni? Okey, warna apa tu? Kuning. Okey, yellow. Kuning. Cuba warnakan. Cikgu nak tengok Arik warnakan ayam. Warna elok. Pandai. Okey. Kalau cuba Arik sebut ayam. Kalau ayam kita mula dengan bunyi A. Cuba sebut A. Kita sebut sekali lagi. Ayam. Pandai Arik, pandai Arik. Okey, kita tengok satu lagi gambar cikgu nak tunjuk. Tahu tak ini gambar apa? Gambar apa tu? Ni gambar apa? A. Awan. Tahu tak awan kat mana? Atas, pandai betul. Awan ada dekat atas kan? Awan. So kalau awan warna apa? Kalau awan ni kita nak warnakan warna apa? Warna apa tu? Warna apa yang Arik ambil tu? Warna? Tu warna apa tu? Warna? Biru. Biru, pandai. Okey, jom kita sebut. Awan. Kita sebut sekali lagi. Awan. Betul, pandai. So tadi kita ada api. Kita ada ni apa? Ayam. Ayam. Kita ada awan. So hari ni Awan. kita nak belajar bunyi A. Bunyi apa, Arik? Ayam. Samalah macam Arik. Arik kan? Saya tengok dia. Nama Arik pun mula dengan A. Macam mana yang Betul tu? tak? Okey, jom kita nak tengok yang ni. Ada tak kertas ni? Ada. Ni. Tak ada. Ini ada? Iya ke tak ada? Ada tak? Ada tak? Ada. Tunjukkan Mama. Ni nak pegang. Pegang. Okey. Arik ambil kertas Arik yang macam ni sama dengan teacher punya ni. Nak tulis? Tak nak. Tak nak. Jadi Mama Tak tulis nak lah. color. Okey, kita lukis dekat skrin pun boleh juga. Tu lukis kat situ. Kita nak lukis kat skrin pun boleh juga. Sila. Ha. Guna yang kita- colour kat. Kita nak Okey, pilih yang ni. apa objek yang mula dengan bunyi A tadi. Kalau yang ini gambar apa ni tadi? Api. Api mula dengan A tak? Tak. Ya. Sebut api. So kita nak ambil warna. Kita ambil warna. Kita ambil Violet warna apa? Arik suka warna apa? Merah. Merah. So kita ambil warna merah. So kita color. Jom kita color sama-sama. Mana? Kita color. Kita color api ni. Api. Dapat? Okey. Okey. Alright. So yang ini gambar apa, Adik? Gambar apa ni? Nasi. Nasi mula dengan A tak? Tak. Tak. Pandai. Nasi tak mula dengan A. So kita tak mau color. Okey. Yang ini gambar apa pula? Ikan. Ikan mula dengan A tak? Tak. Tak. Ikan tak mula dengan A. So kita tak mau color ikan. Okey. Kalau yang ini gambar apa? Ayam. Ayam mula dengan A. Okey. Okey. Ayam mula dengan A. So kita nak warnakan ayam. Jom kita ambil color.
Adik nak colour kat skrin ke nak colour dekat kertas? Kalau kat kertas, ambil warna. Kalau ada kertas kita boleh kat warna dengan skrin, crayon. Nak dekat colour tab. kat skrin. Okey. So kita colour dekat skrin. Ambil warna. Kita colour ayam. Warna apa? Ha. Biru. Ayam dulu. Ayam Ayam, nak warna ayam. apa? Dekat ayam je kita nak warnakan. Yellow. Mana yellow? Cuba adik warnakan yellow dekat ayam. Ayam aja. Nah, ayam je. Betul, pandai. Okey, jom kita tengok gambar yang seterusnya ni gambar apa? Awan. Awan. Awan mula dengan A. Okey. Betul. So kita nak warnakan awan juga. Kita nak warnakan awan juga. Kita nak warnakan. Adik warna dekat skrin. Awan. Okey, alah. Kita warna awan. Warna apa? Pandai. Biru. Okey. Yang gambar akhir ni gambar apa ni? Gambar apa tu? Ulat. Ulat. Ulat mula dengan A ke tidak? Tak. Okey. Pandai Arik. So, cikgu bagi Arik bintang lah. Okey, 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang. Pandai kan? Yeay, tepuk yeay. Okey. Kelas pertama macam tu lah. Okey, Arik tengok dekat skrin, cikgu nak tunjuk. Arik tengok kat skrin, cikgu nak Ada ke tunjuk. student macam ni? Kalau biasanya kelas pertama, kalau yang kecil-kecil memang macam tu. Oh. Kelas awal tu memang macam tu lah. Okey, Arik tengok dekat skrin ni. Cikgu nak tunjuk. Ini Arik, ini bunyi A. Bunyi apa ni Arik? Jom kita sebut A 5 kali. Jom sebut sama-sama. Kita sebut 5 kali. A. Tunjuk tangan Ayi. A. Ni lagi. Cakap terus. A. Pandai. Bunyi apa ni Arik? Bunyi apa ni Arik? Betul. Pandai Arik. Okey. Cikgu nak tunjuk Arik ni. Macam mana kita nak buat A? Cikgu tunjuk Arik tahu. Arik tengok dekat skrin. Cikgu tunjuk dulu. Kita nak buat A ni. Macam mana kita buat A? Okey. Kita buat A macam ni. Okey. Bulan sabit. Okey. Ada 1. Bunyi dia apa? Pandai. Okey, Arik tengok sekali lagi. Tengok sekali lagi Cikgu buat Okey. Cikgu tengok sekali lagi. Bulan sabit. Ada 1. Bunyi dia apa, Arik? Okey. Arik, jom kita buat sama-sama. Arik nak buat dekat skrin ke nak buat dekat kertas? Ada kertas yang ini? Nak buat kat kertas ke nak buat dekat skrin? Kertas. Kat sini. Okey. Nak buat dekat skrin. Okey. Jom kita buat sama-sama. Arik tulis dekat skrin sama dengan cikgu. Kita buat sama-sama. Kita sebut. Okey, ready? Nak warna 1. apa? Ambil warna dulu. Okey, kita buat bulan Merah. sabit. Mungkin puan kena pegangkan tangan dia. Okey. Bulan sabit ada 1. Bunyi dia apa? Betul. Okey. Kita buat sekali lagi boleh? Okey, kita padam dulu. Okey, kita buat sekali lagi. Okey, kita buat dekat skrin. Jom kita buat sama-sama. Sedia? Mula. Bulan sabit ada 1. Bunyi dia apa?
Betul. So hari ni kita belajar bunyi apa, Arik? Bunyi apa ni? Kita belajar Ah. bunyi pandai. Macam ayam Okey, tu je untuk hari ni. Esok nak kelas lagi tak? Okey. Boleh? Esok kita jumpa Boleh, lagi boleh. boleh? Ada lagi ni? Ni. Ha. Ni. Okey, Okey. kita ambil gambar. Sekarang kita Okey. ambil gambar boleh? Kita Kita ambil bagi gambar hadiah. boleh? Bagi Okey, jom kita ambil gambar, Peace. Arik. Okey, ambil gambar Kita dulu. ambil gambar. Peace, Okey. senyum. 3, 4. Senyum, senyum. Alright. Dah. Okay. Nak peace. Okay, sekali lagi saya peace. 3, 4. Senyum. Nanti cikgu hantar gambar dalam grup Alright. So Thank you. dah. Nanti kita jumpa lagi besok. Bye-bye. Cakap apa kat teacher? Thank you, teacher. Okey. Most welcome. Bye, Arik. Bye-bye. Bye.